Berapa duit raya tahun ni? Kena check ni. Kena keluarkan ni duit raya ni. Kena check berapa ni. Lah, RM2 je. RM2 mana cukup RM2. Tak apalah. Macam mana? Dapat RM2 je. Kenapa tu? Dah Hafiz. Dah, kenapa ni duduk sorang-sorang kat sini nampak sedih, monyok je? Aduh, sedih lah sebab duit raya ni sikit je dapat tahun ni. Dapat RM2 je. Aduh, saya ni nak beli macam-macam. Dapat 200 tak apalah juga. Aduh. Macam ni lah. Mana ni? Dapat RM2 je. Nak beli apa? Alah, janganlah sedih. Raya ni bukan maksudnya duit raya yang banyak. Tapi raya itu adalah ukhuwah yang terjadi. Itulah makna raya yang sebenarnya. Oh, macam tu. Faham? So maksudnya apa-apa pun saya kena bersyukur lah kan. Apa tu raya sikit ke banyak ke, yang penting ukhuwah sejati. Ingat orang yang memberi dan juga orang yang menerima. Betul? Ini barulah raya. Betul? Macam ni lah raya. Betul-betul. Ukhuwah antara kita. Betul. Itulah raya sebenarnya. Betul. Ukhuwah sejati.